Tengok tanah luas terbentang, bermula di sini sebuah peluang. Alawin bina, angkat harapan, rumah idaman takkan jadi angan. Berancang kediaman, anda kami seru, seluruh pahang. Impian jadi satu, bina dari hati, untuk mimpi kau tuju. Alawin bina, terus maju. Hai, Assalamualaikum. Sekarang kita berada di Ceroh, Rauk Pahang, di mana rumah dekat belakang saya ni dah nak handover untuk hari ni. So, untuk pengetahuan semua, rumah ni adalah berkuasaan 1574 square feet, mempunyai 3 bilik tidur dan juga 2 bilik air. Tapi, menariknya di sini ada satu musola. So, nak tengok dengan berlanjut, jom ikut saya. Untuk pengetahuan semua, Alawin bukan sahaja membina rumah, tapi kami juga menyediakan perkhidmatan untuk membina pagar. So, jom kita masuk. So, ini adalah pandangan hadapan untuk rumah di Ceroh, Rauk Pahang berkuasaan 1574 square feet. Kami tetap menggunakan batu bata merah untuk pembinaan rumah, tak kisahlah spek gold atau platinum, dan juga atap genting jenama monya Elabana. Ini adalah spek gold, seperti mana tuan-tuan dan puan boleh dapat lihat, kita punya casement tingkap adalah berwarna silver. Alright, so tak kisahlah spek gold ke spek platinum, tuan-tuan tetap akan dapat full spek rumah termasuk meter air dan juga meter elektrik. Sebelum kita masuk dalam rumah, kita akan tunjuk dulu layout full di bahagian luar. Suka saya ingatkan juga di dalam semua video, sebab ramai yang akan tanya tentang adakah longkang juga termasuk dalam pembinaan rumah, harga termasuk dalam pembinaan rumah. Ya, ini termasuk sekali dengan harga untuk bina rumah. Sebab tu saya cakap Alawin bina full spec. Alright, so ini adalah bahagian belah kiri dia. So dekat sini kita nampak dekat bahagian hadapan kita ada satu garden tab, which is senang lah tuan rumah nak cucuk tanam ke dan sebagainya. So Alawin memang akan providekan, tak kisahlah spec gold atau platinum, kita akan providekan 2 garden tab untuk bahagian rumah ni. But depends on tuan rumah nak pilih nak letak bahagian depan, belakang, kiri, kanan dan sebagainya. So next kita akan pergi bahagian belakang rumah ni. So dekat belakang rumah ni ada terrace dan juga ada sliding door. So untuk pengetahuan juga, Alawin memang akan bina rumah, akan providekan 3 pintu. Okay, yang pertama adalah pintu safety door dekat bahagian hadapan, nanti saya akan tunjuk. Tapi dekat belakang-belakang ni kita nampak ada sliding door. Tapi kalau tuan-tuan dan puan berminat untuk upgrade menjadi folding door pun boleh. Disebabkan rumah ni adalah spek gold, jadi tangki air yang kita berikan adalah tangki air poli. Tapi kalau tuan-tuan dan perempuan berminat dengan spek gold tapi nak upgrade macam-macam benda dekat dalam rumah pun boleh. So untuk tuan rumah ni, dia pilih untuk letak bahagian kiri dan juga kanan rumah. So mungkin senanglah dalam nak bercucuk tanam ke, berminat nak tengok dalam rumah, jom ikut saya. Bukaan rumah ni adalah 37 kali 45 kaki. So untuk bahagian teras ni pula adalah berkuasaan 8 kali 9 kaki, di mana kita boleh tengok dekat sini ada pemasangan mozaik dan juga shielding couple berserta cornice dan juga lampu. Alright, dekat bahagian hadapan kita pula ada satu pintu safety door. Alright, untuk menariknya di sini, kalau bina rumah dengan Alawin, tak kisah spek gold atau platinum, pintu bahagian hadapan memang kita akan providekan pintu safety door. But it depends on tuan-tuan dan puan punya rumah, keluasan rumah square feet rumah. Kalau melebihi 2000 square feet ke atas, memang kita akan providekan pintu safety door 2 daun. So macam ini, disebabkan ini adalah bersquare feet 1574 square feet, jadi kita providekan pintu macam ni. Alright, menarik juga dekat sini untuk bahagian pintu safety door, dari segi warna, design, corak, semuanya daripada pemilihan tuan rumah sendiri. Dari segi warna cat juga, tuan rumah boleh pilih 3 pemilihan warna dekat luar dan juga 3 pemilihan warna dekat dalam, dan juga 1 pemilihan warna di pintu. So jom kita masuk rumah ni. So ini adalah bahagian living area yang berkuasaan 19 kali 15 kaki. Sangat-sangat luas, masih kalau tak perabot masih ada lagi ruang untuk kita nak berjalan. And then untuk pengetahuan semua, memang kita akan providekan shielding couple berserta cornice dekat semua ruang kecuali bahagian tandas sahaja. Alright, ini adalah spek gold, tapi tak kisahlah spek gold atau platinum, kita tetap akan bagi 2 plug point untuk aircon. And it depend on tuan rumah sendiri nak letak bahagian mana, tapi kebiasaannya macam tuan rumah ni, dia letak bahagian living area dan juga dia letak bahagian bilik yang lagi satu kat ujung.
Berminat untuk tengok bahagian yang lain? Jom ikut saya. Tengok tanah luas terbentang, bermula di sini sebuah peluang. Alauin bina, angkat harapan, rumah idaman takkan jadi angan. Perancang kediaman, anda kami seru, seluruh Pahang. Impian jadi satu, bina dari hati, untuk mimpi kau tuju. Alauin bina, terus maju. Cangkul dan bata kami mulakan, rancangan hebat jadi kenyataan. Setiap inci tanah penuh harapan, bersama kami buat impian terlaksana. Perancang kediaman,